saya nak bagi tahu dengan semualah untuk laporan polis berhubung perjanjian Anwar Trump ART tu, yang mana untuk makluman semua, setakat petang tadi dilaporkan jumlah laporan polis dah mencecah lebih kurang 180 report daripada seluruh negara ni, seluruh negeri ni, daripada Sabah, Sarawak sampai ke Semenanjung, lebih kurang 180 laporan polis telah dibuat ke atas Anwar Ibrahim kerana pengkhianatan kepada negara. Dan setakat hari ni pun ramai yang sedang tengah pergi buat report polis, dan dijangkakan akan lebih banyak lagi lah laporan polis yang akan dibuat ke atas Anwar Ibrahim. Ini berhubung perjanjian Anwar Trump tempoh hari yang ditandatangani, yang mana menggadai kedaulatan negara. Dan untuk makluman juga, besok di IPD Putrajaya jam 10.30 pagi, Tun Dr. Mahathir, negarawan kita, mantan Perdana Menteri, 2 kali, PM keempat dan PM ketujuh, akan hadir ke IPD dan Putrajaya untuk buat laporan polis berhubung perjanjian Anwar Trump, yang mana Anwar pengkhianat kepada negara. Jadi, saya nak mengajak kepada seluruh mereka yang berkelapangan esok untuk hadir sama-sama ke IPD Putrajaya untuk bersama dengan Tun Mahathir buat report sama-sama. Bukan hadir tunjuk muka pansikat, bukan. Hadir untuk buat laporan polis, yang mana segalakan untuk hadir lebih awal kerana kaunter mungkin tak banyak. Jadi mana yang berkelapangan besok pagi boleh hadir awal pergi terus buat laporan polis. Dan Tun Mahathir akan sampai pukul 10.30 pagi untuk buat laporan polis. Ini satu sejarah lagi tercipta, yang mana Tun Mahathir 100 tahun pergi ke balai polis buat laporan polis ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kenapa? Kerana pengkhianatan kepada negara. Guys, ini berita satu dunia akan cover, satu dunia akan kecoh. Kenapa? 100 tahun mantan Perdana Menteri pergi balai polis buat report kepada Perdana Menteri ke-10. Jadi saya harap mana yang berkelapangan besok boleh hadir sama-sama untuk buat. Ini bukan laporan palsu. Ini laporan yang menjadi kebenaran, yang mana perjanjian Anwar Trump tempoh hari khianat kepada negara, gadai kedaulatan negara. Dan setakat hari ini pun daripada 180 laporan polis daripada site Tiwalabot saja lebih kurang dalam 80. Mungkin sekarang ni dah bertambah 90. Belum ada apa-apa lagi lah yang ditangkap. Daripada 80 orang yang pergi buat report polis daripada tim Walabot, tak ada seorang pun lagi kena tangkap lah. So polis ambil kenyataan, pegawai penyiasat ambil kenyataan. So tak ada masalah. Cuma masa je bila nak ambil statement. Jadi saya nak galakkan kepada seluruh rakyat Malaysia, kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita ni untuk menyelamatkan negara ini. Yang mana kita buat kerja kita. Pihak polis akan buat kerja dia, masing-masing buat kerja masing-masing untuk menyelamatkan negara. Isu dia hari ini adalah tentang menyelamatkan negara. Ni pun saya nak suruh Hafiz Mahmud, kumpulan GHM ni, kumpulan geng diver ni pun pergi buat report polis juga. Sebab dia gadai kedaulatan negara ni. Jadi bila gadai kedaulatan negara ni, maknanya tanggungjawab kita semualah. Siapa saja kena buat laporan polis. Draft report polis saya akan hantar nanti dalam Tim Walabot ini, dalam dekat PIN, Amy akan hantar. Saya akan bubuh di muka buku ni juga. Kita akan pastikanlah untuk laporan polis besar-besaran. Dan saya jangka juga besok selepas daripada Tun Mahathir buat laporan polis, akan lebih ramai lagi lah rakyat Malaysia yang ada tanggungjawab untuk buat laporan polis. Guys, kita merdeka 1957. Punyalah susah payah nenek moyang kita ni nak capai kemerdekaan. Tiba-tiba 2025 dengan hanya sebatang pen yang Anwar duk teruja macam beruk mayih tu, kita gadai kedaulatan negara ni, kita serah kemerdekaan kita ni. Habis.